Bunyi tu. Dah bunyi kerap dah. Lari bah. Duduk belakang pokok, belakang pokok. Kita lari. Ibu. Angkat. Ya. Pagi kita nak pergi kebun. Nak tengok tapak pondok. Sepanjang jalan ke kebun, cuaca sejuk, masih lagi berkabus. Kita sampai. Kebun. Abah? Macam mana nak buka? Pokok-pokok ubi kayu yang kami cucuk 3 minggu lepas dah pun berpucuk. Ya, bagusnya, cepat betul dia berpucuk. Okey, nanti mungkin dalam 3 minggu lagi kami dah boleh petik dah pucuk-pucuk dia. Testing. Meja di mana? Meja tak ada. Hero kalau ada apa-apa buat tu lah. Bunyi hutan. Dengar bunyi tu. Bunyi pula. Dah ketik? Ibu tak pandai. Tolong cepat, tolong sekarang lah. Ajibah, tolong Ajibah. Wait sikit, be careful. On off je cara dia. Abah kata dia ada double lock. Mungkin dia tak tahu rahsia double lock tu. Mood tak apa baik sebab mesin chainsaw tak hidup. Sebab apa dia tak hidup? Belum letak minyak. Belum letak minyak, patutlah. Berjaya mendaki. Panjat naik bukit. Ada apa ibu? Kalau kita nak simpan barang tu. Gali. Kita gali. Gali. Lepas tu letak box dalam tu. Yes, betul. Bukit ni sebagai box dia. Yeah. Taruh barang dalam tu. Yeah. Lepas tu at the same time dia tanah takkan kesut. Yeah. Tanah takkan runtuh sebab ada kayu sokongan bawah dia. Setuju. Apa dia? Janganlah. Pergi mana? Ada dah. 20 kaki kat mana, Mai? Jauh sangat. Adventure. Hebat Atif. Ya. Ya. Hebat tinggi. Ni pula. Ni pula lah. Awak pula. Kenapa saya? Chainsaw buat hal pula tadi. Elok. Ada magic. Hati ada magic? Ada. Hati kan hero. Hati kan hero. Ini adalah
Hasil dari kebun kami. Pokok apa ni? Hidup melia. Ini pokok paku. Kalau ibu Ini terung bulat. bulat. Dan putik durian. Lawa-lawa. Gambar yang Okay. ibu hantar kat Kakak ah. Amai buat gua situ pergi situ. Sebab situ tu. Ubat nyamuk pun ada kat sana. Kamu boleh pegang. Ya, adik pun dah mula hidup. Dah berputik dan berpucuk dah pun. Amsyah sedang mencakar sampah. Okey. Hati-hati tau. Hebatnya. Satu lagi. Sabar. Alih dulu. Potong bawah ni. Hati potong sini pula. Dah Dah potong dah. Ha, potong situ. Okey, slow-slow tau. Jangan kuat sangat. Ganas ya. Ha, kan dah Jangan susah. tarik, jangan kuat sangat siapa angkat. Dia apa buat? Dia apa buat? Lepasnya. Dah hati dah pandai. Yeah, give fun. Yeah, mantap hati gitu dekat asal kejap. Hebat. Sebab Atif memang hebat. Sini banyak semua. Nanti kena gigit sini semua. Hati dah siap dah ni. Nanti Kami terjumpa satu tengkorak. Rasanya kalau buat forensik ni tengkorak kera. Aduku ataupun lansat? Lah, bukan musim dia lah. untuk bangsa amat. Ati buat apa tadi? Cubalah cerita. Tadi Ati dah Dah potong kayu dah. hebat betul Latif ni. Pandai potong kayu. Nak potong bawang yang tu lah. Janganlah, itu pokok durian sayang. Yang tu? Ni boleh. Tak payah nanti panas. Ya. Ni dah teduh. Bukan semua pokok kita nak potong nanti. Pokok-pokok tertentu. Parasit Hmm, dengan pokok bersifat liana. betul. Tak nampak mat. Cik nak zoom. Memang daripada tu kecil kan bila kita transfer dia besar. Depan sikit. DJI ni bateri bawah dia cepat habis. Sebab dia bagi ke atas. Dia transfer ke atas. Sebab atas tu penting, bawah tak ada pun takut. Sikit je kat bawah tu. Sebab dah habis. Dah Tuhan ni. Kita balik kan. Sebab yang tu baik sikit. Ni pokok kesayangan ni kan? Satu dua ni. Oh, ibu dah nampak tu juga. Masih lebih pokok peledek. Tadi tu boleh dapat api ni. Sikit. Jauh lagi lah bah. Ni jauh lah. Dekat boleh kena ibu. Nampak je tinggi ibu. Tapi kalau ibu kira daripada jarak sini sana ke sini, Ke sana. tak kata kan. Kemungkinan ibu boleh kata gitu, tapi kalau dah terjadi ibu tak tahu. Boleh sampai elak sebab dia tak kena selaju dia pakai tu dulu. Abah tu okey ke? Masa terjadi kita takkan fikir gitu kan, kita kan panik. Dia takut. Sampai ibu. Kalau Kalau jadi betul-betul tak fikir gitu kan je. Abah tengok arah dia bah. Sampai. So kita dah ready. Oh, abah kata pergi sana. Mana? Ke sana, ke atas. Siapa tahu? Abah kata. Dia akan naik atas. Ya, sebab abah potong ke sini. Ha. Belah atas tu dia berat ke sana. Ya. Betul. Macam pokok tadi. Tu. Bunyi tu. Dah bunyi kerap dah. Ke bawah. Lari bah. Tok belakang pokok, Kita lari. Ibu. Hamzah.
Jaya kot. So scary. Lawa bagi gelak ni. Baru tahu. Bukan senang ni. Saya nak Sampai juga. Ah.